warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Qayyum bin Muhammad Abdullah, pemberita dari MKI TV PSSSK Mentera. Majlis penutupan program Ihya Ramadan 1446 Hijrah yang telah berlangsung selama sebulan dan akan disempurnakan oleh Bonda Ruzaini, Guru Besar SK Mentera. Untuk berita selanjutnya, marilah sama-sama kita berlintas langsung dari lokasi kejadian di Dewan Aman Perdana SK Mentera. Kita bersama wartawan di lokasi. Terima kasih kepada rakan di studio. Saya Ifa, wartawan lokasi dari MQI TV PSS SK Mentera. Sekarang saya berada di Dewan bersempena penutupan Ihya Ramadan 2025. Seterusnya, kita akan menemu ramah dengan Bonda Ruzaini binti Abdul Sattar, Guru Besar SK Mentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifa Humaira, wartawan TV PSS SK Mentera. Kini berada di lokasi di mana berlangsungnya Majlis Penutupan Program Ihya Ramadan 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi. Untuk makluman semua penonton, program ini berlangsung selama sebulan bersempena sambutan bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak. Antara program yang telah dijalankan ialah pertandingan azan dalam mencari bilal muda SK Mentera, pertandingan Al-Mulk Challenge, tazkirah pagi, tabung Ramadan, tadarus Al-Quran, berbuka puasa warga SK Mentera dan pengagihan sumbangan bakul Ramadan serta bantuan zakat kepada asnaf. Alhamdulillah, semuanya berjalan. Bersama saya ketika ini dijemput khas Bonda Ruzaini selaku Guru Besar SK Mentera yang menjadi tunjang kekuatan kami di dalam menjalankan program tahunan ini. Saya akan ajukan beberapa soalan kepada beliau. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam. Soalan pertama, sejauh manakah pelaksanaan program Ihya Ramadan yang telah dijalankan pada tahun ini? Okey, terima kasih kepada adik di atas ya. Okey. Alhamdulillah, sepanjang program Ihya Ramadan ini Bonda rasa sangat berpuas hatilah, di mana terdapat sebanyak lebih kurang 10 aktiviti yang telah dijalankan. Antaranya yang menarik ialah seperti Al-Mulk Challenge dan juga pertandingan azan sebagaimana yang kita adakan tadi. Jadi sangat memberi impak yang besar kepada anak-anak, terutama sekali Al-Mulk Challenge, di mana seramai 5 orang anak-anak Sekolah Kebangsaan Mentera yang menyahut cabaran menghafal surah Al-Mulk ini. Dan tahniahlah Bonda ucapkan kepada anak-anak yang telah berjaya, dan harapan Bonda agar anak-anak yang masih belum lagi menghafal surah-surah Al-Mulk, diharap untuk masa-masa akan datang lebih ramai dalam kalangan anak-anak Sekolah Kebangsaan Mentera ini yang menghafal. Dan tahniah diucapkan kepada semua guru dan anak-anak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, dan harapan Bonda semoga selepas ini ramai lagi anak-anak Sekolah Kebangsaan Mentera yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang serupa ini yang akan membentuk insan yang baik lagi cerdik. Terima kasih. Soalan kedua, apakah harapan dan cadangan Bonda di dalam menjadikan program tahunan ini dapat diteruskan dengan lebih cemerlang untuk tahun-tahun yang akan datang? Okey, terima kasih. Harapan Bonda agar program ini dapat diteruskan dan boleh ditambah baik lagi, di mana program-program yang pada tahun ini 10 program, 10 aktiviti yang telah dipertandingkan mendapat sambutan yang sangat baik daripada anak-anak hasil usaha cikgu-cikgu, dan harapan Bonda agar tahun hadapan kita akan perbanyakkan lagi program dan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Bonda atas perkongsian dan amanat sebentar tadi. InsyaAllah akan dijadikan panduan bagi menjadikan program ini lebih mantap dan bermanfaat kepada semua warga SK Mentera. Seterusnya kita bersama Johan pertandingan azan seterusnya dilantik menjadi bilal muda SK Mentera.
Bersama saya ketika ini ialah adik Nizam Afiq dari kelas 5 Al-Qutubi yang telah dinobatkan sebagai Johan Azam program Qiyak Ramadan 1446 Hijrah. Apakah cita-cita anda apabila telah dinobatkan sebagai Johan pertandingan azan pada tahun ini? Saya ingin menjadi seorang bilal yang sentiasa menyeru umat Islam mengerjakan solat. Berapa lamakah anda berlatih? Saya berlatih di surau berdekatan rumah saya setiap kali masa waktu solat. Terima kasih. Pertama saya seterusnya ialah pemenang Al-Mulk Challenge, iaitu adik Muhammad Afham. Soalannya, berapa lamakah anda berlatih menghafaz dan mengulang baca surah Al-Mulk sehingga dapat menghafalnya? Saya menghafaz setiap kali selepas solat 5 waktu dan saya juga jadikan sebagai bacaan dalam solat selepas bacaan surah Al-Fatihah. Soalan kedua, adakah menghafaz surah dalam Al-Quran susah? Pada saya, berbuat sesuatu mesti ada usaha yang berterusan bagi mendapat hasil yang terbaik. Dengan tekad dan doa inilah saya berazam ingin menghafaz surah Al-Mulk. Dan saya juga mahu buktikan kepada guru-guru bahawa menghafal surah tidaklah susah seperti mana yang digambar-gemburkan. Terima kasih. Dengan ini, berakhirnya sesi pertemu ramah tadi. Maka berakhirlah pertemuan kita kali ini. Saya Ifah Humaira, wartawan bertugas memohon maaf jika ada berkasar bahasa sekadar mengendalikan program pada hari ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada saya. Kembali kepada rakan di studio. Terima kasih kepada wartawan dan kasih saudari Ifah. Sekian dahulu untuk berita QI TV. Sekian, terima kasih.